Ini 4 makanan yang boleh membunuh kucing kesayangan anda. Sebelum tu, yang belum follow, jemput follow dulu, like, komen, and share. Sudah? Terima kasih. Yang pertama, bawang. Tak kira bawang merah atau bawang putih, kedua-duanya tak selamat untuk kucing. Bawang mengandungi bahan yang boleh merosakkan sel darah merah kucing sehingga menyebabkan anemia yang serius. Kedua, coklat. Coklat mengandungi bahan seperti theobromine dan kafein. Bahan ini boleh menyebabkan degupan jantung menjadi laju, gelisah dan dalam kes yang teruk boleh mengakibatkan sawan pada kucing. Ketiga, anggur dan kismis. Ramai yang tak tahu anggur dan kismis ni sangat bahaya bagi kucing. Walaupun dalam kuantiti kecil je, tapi boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang secara mengejut pada kucing. Dan yang terakhir, kafein. Minuman seperti kopi dan teh tak sesuai untuk kucing kerana mengandungi kafein yang boleh mengganggu sistem saraf. Antara tanda yang boleh dilihat ialah kucing menjadi gelisah, bernafas dengan cepat. Jadi, sudah anda belajar? Sila komen.